Hai semua. Okey, hari ini kita nak kupas satu kisah Melayu klasik yang nampak macam ringkas, tapi percayalah, hikmah dia sangat mendalam. Kisah Pemburu dan Monyet Bijak. Objektif kita dalam penerangan hari ini satu je. Kita nak tengok macam mana satu perubahan kecil pada cara kita berfikir boleh ubah 100% cara kita berdepan dengan masalah. Jom kita mula. Cuba bayangkan situasi ini sekejap. Anda betul-betul tengah fokus buat kerja penting, tengah perah otak dan tiba-tiba, bam! Ada bunyi bising yang entah dari mana datang, pecahkan tumpuan anda. Pernah tak jadi macam ni? Mungkin bunyi jiran sebelah bertukang, bunyi enjin motor kat luar atau kawan sekerja yang ketawa kuat sangat. Memang potong mood sungguh kan? Boleh hilang terus rentak kerja kita. Perasaan geram dan rimas itulah sebenarnya yang menjadi titik tolak kepada konflik watak utama dalam kisah kita hari ini. Okey, bayangkan dua situasi yang sangat bertentangan ni. Kat bawah, kita ada seorang pemburu. Dia ni tengah berjalan dengan sangat perlahan dan berjaga-jaga sebab dia tengah mengintai nak buru rusa atau paling kurang pun kancil lah. Fokus dia masa ni memang tahap maksimum. Hutan tu pun sunyi sepi je. Tapi, kat bahagian atas kanopi pokok pula, situasinya memang kacau bilau habis. Ada sekawan monyet liar tengah melompat sana-sini, buat bising, bergayut riuh rendah sampai hancur kesunyian hutan tu. Bayangkan je lah betapa stresnya pemburu tu. Tengah fokus nak senyap, tiba-tiba ada konsert pula ke atas kepala. Mesti anda boleh agakkan apa jadi lepas tu. Yelah dah penat-penat jalan jauh merangkak senyap-senyap. Akhirnya pemburu ni hilang sabar. Terus meletup. Darah dia betul-betul mendidih. Dia dah tak peduli dah pasal rusa ke apa. Dia terus menjerit dan marah-marah kat monyet yang bising ke atas pokok tu. Dia melompat marah sebab dia rasa macam habislah, rosak peluang memburu dia hari tu disebabkan bunyi bising yang memekakkan telinga tu. Tapi kat sinilah jalan cerita ni jadi sangat menarik. Tengah-tengah dia mengamuk sakan tu, tiba-tiba je dari celah-celah dahan tu muncul seekor monyet tua. Monyet ni tak lari ketakutan pun. Malah dia tegur pemburu tu dengan gaya yang sangat tenang. Kalau saya baca balik dari teks asal, dia cakap macam ni. Jangan kau hairan kawan. Biasalah anak-anak muda ni bising cerita pasal politik. Menarik kan? Satu respons yang sangat rileks, ada gaya orang lama dan kelakar pula tu. Jawapan monyet tua ni ibarat air sejuk yang simbah api kemarahan pemburu tadi. Satu teguran yang memang tak disangka-sangka langsung. Cuma, yalah, pemburu kita ni tengah panas hati lagi kan. Jadi dia balas balik dengan nada yang masih tak puas hati. Kalau ia pun, tak payahlah nak bising-bising. Nampak tak kat sini? Pemburu ni masih terperangkap dalam emosi marah dia. Dia sangat defensif. Dia nampak bunyi bising monyet tu 100% sebagai satu halangan besar. Dia tak dapat tangkap lagi apa sebenarnya maksud tersirat yang monyet tua tu cuba sampaikan. Okey, jom kita bedah sikit benda ni. Monyet tua tu mula terangkan logik dan taktik rahsia di sebalik kekacauan tu. Dia kata, ini semua ibarat kuasa dan kehendak Tuhan. Cuba perhatikan 3 langkah mudah ni. Langkah pertama, monyet buat bising. Langkah kedua, disebabkan bunyi bising tu, haiwan buruan macam rusa atau kancil akan jadi distracted. Fokus dorang pada keadaan bahaya sekeliling akan hilang. Dan ini bawa kita kepada langkah ketiga yang paling penting, pemburu sekarang boleh hampiri mangsa tu tanpa dikesan. Bunyi bising monyet tu sebenarnya tengah tolong tutup bunyi derapan kaki pemburu tu sendiri. Rupa-rupanya ini satu strategi yang sangat genius. Lepas bagi penjelasan taktikal yang betul-betul buka minda tu, monyet tua lepaskan satu soalan penutup yang ringkas tapi mendalam. Macam mana dapat terima? Dan sejujurnya, saya nak anda semua tanya soalan yang sama kat diri sendiri. Macam mana kita biasa berdepan dengan satu halangan? Adakah kita terus melatah atau kita cuba tengok dari angle monyet tua ni? Pemburu tu terus terdiam bila disoal macam tu. Buat pertama kalinya, dia mula fikir, ada betulnya juga cakap si monyet tua ni. Situasi ni betul-betul tunjukkan satu perubahan perspektif yang sangat luar biasa dalam diri pemburu tadi. Kalau sebelum ni minda dia dah set yang bunyi bising tu adalah halangan yang musnahkan plan buruan dia. Tapi selepas ditegur, bunyi bising yang sama pada waktu yang sama kini dilihat sebagai satu kelebihan taktikal dan bukti rahmat Tuhan nak mudahkan rezeki dia. Inilah bezanya antara mengeluh buang masa dengan menjumpai satu peluang baru. Semuanya bergantung 100% pada cara kita memandang sesuatu perkara tu. Dan tak lama lepas tu, teka apa jadi? Pemburu tu tergagam. Memang betul-betul sekawan rusa tiba-tiba je muncul kat kawasan tu. Dan rusa-rusa ni memang sangat leka dan distracted. Sebab apa? Sebab diorang tengah sibuk berebut-rebut makan buah simpur yang jatuh kat situ. Ditambah pula dengan suasana bising monyet kat atas pokok tadi. Rusa-rusa tu langsung tak perasan ancaman kat sekeliling diorang. Teori monyet tua tadi betul-betul terjadi live kat depan mata pemburu tu. Pada detik tu juga, pemburu tu terdiam. Dan jauh di sudut hati dia berbisik lembut. Inilah kehendak darinya. Dia baru sedar yang kata-kata monyet tua tadi memang tepat sama sekali.
Tadi dia seolah-olah buta tak nampak rahmat yang datang dalam bentuk bunyi bising yang menjengkelkan tu. Rasa marah yang asalnya meluap-luap kini hilang tak berbekas dan terus bertukar jadi satu kesyukuran dan keinsafan yang cukup mendalam. Jadi untuk penutup kita hari ini, cuba renungkan soalan ni lumat-lumat. Apakah monyet bising dalam hidup anda sekarang ni yang rupa-rupanya merupakan satu rahmat tersembunyi yang tengah buka jalan untuk kejayaan anda? Kadang-kadang kan benda yang paling kita geram dan nampak macam menyusahkan, itulah sebenarnya kelebihan yang kita tak perasan pun lagi. Lepas ni, kalau ada hal-hal remeh yang tiba-tiba datang buat anda stres, cuba ambil masa sekejap, tarik nafas dan cari di mana letaknya kebijaksanaan monyet tua dalam situasi tu. Okey, setakat ini saja kupasan kita. Terus luaskan perspektif anda dan jumpa lagi.